Pembentangan ini merupakan satu tugasan pentaksiran berterusan 3 iaitu Persembahan PMMB 1084 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. Pertama sekali, kita akan mulakan dengan pengenalan. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan yang menjadi lambang jati diri dan perpaduan rakyat Malaysia. Keutuhan bahasa Melayu ini tidak akan berlaku sendiri tanpa perjuangan tokoh-tokoh yang berusaha keras dalam memertabatkan bahasa Melayu. Usaha ini telah dilakukan melalui pelbagai bidang termasuklah bidang pendidikan, bidang sastera, bidang linguistik dan bidang pentadbiran. Tokoh bahasa Melayu yang telah saya pilih adalah pertama bagi tokoh tempatan iaitu Abdullah Hassan. Manakala bagi tokoh asing pula, saya telah memilih R.O. Winstead untuk dipersembahkan dalam tugasan pentaksiran pada kali ini. Kita akan mulakan dulu dengan latar belakang dan sumbangan awal Abdullah Hassan. Baiklah, nama penuh bagi Abdullah Hassan adalah Abdullah bin Hassan yang dilahirkan pada 20 Mac 1942 di Teluk Intan, Perak. Beliau mendapat pendidikan dari ijazah sarjana muda pada 1967 dan ijazah sarjana pada 1969 dalam bidang linguistik bahasa Melayu di Universiti Malaya. Seterusnya, beliau mendapat ijazah Doktor Falsafah PhD dalam bidang linguistik am di University of Edinburgh, Scotland pada tahun 1972. Sumbangan awal oleh beliau sendiri iaitu Abdullah Hassan adalah yang pertama, merupakan tokoh bahasa dan ahli linguistik. Yang kedua, telah banyak memberi sumbangan dalam bidang perancangan dan pembinaan bahasa Melayu. Beliau juga telah menyusun istilah ilmiah, memperkaya perbendaharaan kata dan penulisan buku linguistik. Seterusnya, kita akan bergerak pula kepada latar belakang R.O. Winstead. Baiklah, nama penuh bagi R.O. Winstead adalah Sir Richard Olaf Winstead yang dilahirkan pada 2 Ogos 1878 dan dilahirkan di Oxford, England, dan beliau telah meninggal pada 2 Jun 1966. Jawatan yang dipegang oleh beliau adalah sarjana, pentadbir kolonial dan ahli bahasa yang berkhidmat di Tanah Melayu semasa zaman penjajahan British. Sumbangan awal beliau adalah telah memajukan pendidikan Melayu dengan menubuhkan Sultan Idris Training Center dan mengkaji serta menulis tentang sejarah dan budaya Melayu. Pemikiran dan falsafah Abdullah Hassan. Yang pertama, bahasa sebagai asas jati diri dan maruah bangsa. Abdullah Hassan melihat bahasa sebagai roh dan jiwa bangsa. Kehilangan bahasa bermakna hilangnya jati diri dan warisan budaya Melayu. Beliau menolak minda terjajah iaitu sikap rendah diri terhadap bahasa sendiri yang menyebabkan masyarakat lebih mengagungkan bahasa asing. Sebagai contoh, bahasa Inggeris. Yang kedua, bahasa sebagai bahasa ilmu dan pembangunan nasional. Abdullah Hassan menegaskan bahawa bahasa Melayu mestilah berfungsi dalam bidang sains, teknologi, ekonomi dan pentadbiran agar ia benar-benar menjadi bahasa moden. Beliau juga telah memperjuangkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama pendidikan tinggi supaya bangsa Melayu memiliki kemajuan ilmu tanpa kehilangan identitinya. Pemikiran dan falsafah Abdullah Hassan yang ketiga pula ialah perancangan dan pembakuan bahasa. Sebagai ahli linguistik, beliau menekankan keperluan tata bahasa baku dan sistem ejaan yang mantap. Pembakuan struktur morfologi dan sintaksis dianggap penting supaya bahasa Melayu dapat menjadi bahasa ilmu yang tepat, logik dan saintifik. Yang keempat, bahasa sebagai alat penyatuan sosial dan ekonomi. Dalam tulisan seperti Peranan Bahasa Melayu dalam Pembangunan Ekonomi Malaysia, beliau menegaskan bahawa penggunaan bahasa Melayu yang meluas dapat memperkukuh ekonomi dan perpaduan nasional.
Baiklah, sekarang kita akan bergerak kepada pemikiran dan falsafah R.O. Winstead. Yang pertama, bahasa sebagai instrumen pentadbiran dan pendidikan kolonial. Winstead percaya bahawa pegawai British dan penduduk tempatan perlulah mempunyai satu medium komunikasi bersama, iaitu bahasa Melayu. Oleh itu, beliau telah menulis buku Malay Grammar 1913, Colloquial Malay dan Kamus Melayu Inggeris untuk memudahkan pembelajaran bahasa Melayu bagi pegawai British serta penduduk tempatan. Yang kedua, standardisasi dan kodifikasi bahasa Melayu. Beliau secara sistematik telah mendokumentasikan tata bahasa dan kosakata Melayu mengikut kaedah linguistik barat. Melalui pendekatan ini, menjadikan bahasa Melayu dapat diajar secara formal di sekolah dan digunakan dalam pentadbiran. Pemikiran dan falsafah R.O. Winstead yang ketiga pula adalah pendekatan empirikal dan rasional barat. Sebagai orientalis, Winstead melihat bahasa dan budaya Melayu dari perspektif saintifik dan rasional, bukan dari perspektif spiritual. Kajian beliau terhadap kesusasteraan dan adat Melayu menekankan dokumentasi serta pemahaman struktur bahasa dan bukan aspek nilai tempatan. Yang keempat, bahasa sebagai warisan budaya yang perlu dikaji dan dipelihara. Walaupun Winstead berorientasikan kolonial, Winstead tetap menunjukkan minat yang mendalam terhadap kebudayaan Melayu. Oleh sebab itu, beliau telah menghasilkan karya penulisan tentang pantun, hikayat, adat dan sejarah Melayu yang menjadi asas rujukan awal bagi penyelidikan bahasa Melayu moden. Seterusnya, impak bagi pemikiran Abdullah Hassan terhadap perkembangan dan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu. Kita akan bergerak kepada impak jangka pendek dahulu. Impak jangka pendeknya adalah penghasilan buku tata bahasa dan linguistik yang menjadi rujukan dalam pengajaran bahasa Melayu menjadikan bahasa Melayu lebih dibina secara sistematik di institusi pendidikan. Pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa ilmu memberi kesedaran dalam kalangan akademik dan badan bahasa seperti Dewan Bahasa dan Pustaka bahawa bahasa Melayu boleh dan perlu menjadi medium ilmu. Impak jangka panjangnya pula, warisan akademik beliau membantu pembangunan bidang linguistik Melayu tempatan. Generasi sarjana kini mempunyai asas yang lebih kukuh untuk kajian bahasa Melayu. Yang kedua, dalam konteks nasional, pemikiran beliau menyokong usaha penggunaan bahasa Melayu dalam konteks global dan digital, walaupun cabaran seperti penguasaan Inggeris dan teknologi masih wujud. Namun begitu, cabaran ini akan terus timbul, seperti bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu menghadapi persaingan dengan bahasa Inggeris dalam banyak bidang sains dan teknologi. Dalam hal ini, sumbangan beliau memberi asas tetapi bukan penyelesaian automatik kepada penguasaan bahasa Melayu dalam semua bidang ilmu moden. Walau bagaimanapun, pemikiran R.O. Winstead juga telah memberi impak terhadap perkembangan dan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu. Impak jangka pendeknya, beliau membantu mensistemasikan tata bahasa dan kamus bahasa Melayu dalam era awal moden iaitu zaman kolonial, yang di mana ia memudahkan pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu kepada rakyat Melayu serta pegawai kolonial. Kedua, penubuhan institusi seperti Sultan Idris Training Center membantu melahirkan guru Melayu yang mahir dan menyokong penyebaran bahasa Melayu pada peringkat sekolah. Bagi impak jangka panjangnya pula, metodologi dokumentasi dan penyelidikan beliau memberikan asas yang sangat penting bagi kajian bahasa Melayu dan sastra Melayu.
bahan bacaan kamus dan tata bahasa beliau masih dirujuk sehingga kini. Contohnya, Malay Grammar. Namun, kerana latar penjajahan dan orientalisnya, terdapat kritikan bahawa pendekatan beliau agak terhad atau berat sebelah daripada sudut nasionalisme Melayu. Ini memberi impak jangka panjang dalam bentuk refleksi terhadap sejarah bahasa dan budaya Melayu. Kita juga perlulah menilai siapa penulis sejarah dan tata bahasa kita. Dalam konteks bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan kebangsaan selepas kemerdekaan, sumbangan beliau telah diambil alih oleh sarjana dan institusi Melayu sendiri. Manfaatnya adalah dalam subsidi struktur, bukan dalam semua aspek langsung. Peranan dan pemikiran kedua-dua tokoh ini iaitu Abdullah Hassan dan R.O. Winstead juga mempunyai persamaan yang ketara. Antaranya, kedua-dua tokoh ini memainkan peranan yang penting dalam perkembangan bahasa Melayu. Misalnya, Abdullah Hassan sebagai tokoh tempatan dan Winstead pula sebagai tokoh asing yang menyumbang dalam konteks kolonial. Yang kedua, kedua-dua mereka ini menekankan aspek tata bahasa, kamus atau pembangkuan bahasa dalam usaha menjadikan bahasa Melayu lebih teratur sebagai medium pengajaran atau ilmu. Yang ketiga, kedua-dua tokoh ini percaya bahawa bahasa Melayu mempunyai nilai yang penting terutamanya dalam aspek pendidikan untuk masyarakat Melayu dan juga untuk jati diri bangsa walaupun pendekatan mereka agak berbeza. Di samping adanya persamaan yang ketara bagi peranan dan pemikiran kedua tokoh ini, pastinya akan ada juga perbezaan yang ketara. Dalam slide ini, saya akan terangkan perbezaan ketara peranan dan pemikiran kedua tokoh ini. Baiklah, yang pertama, latar kebangsaan dan motivasi. Abdullah Hassan adalah sarjana Melayu yang berpandangan nasionalistik dan beragenda untuk bangsa Melayu dan Malaysia. Manakala Winstead pula adalah pegawai dan sarjana kolonial yang motivasinya lebih kepada dokumentasi, pengajaran dan pentadbiran dalam konteks kolonial British. Yang kedua, pendekatan pemikiran mereka. Abdullah Hassan menggunakan pendekatan linguistik moden dan internal iaitu yang bermaksud dalam masyarakat Melayu. Manakala Winstead pula menggunakan pendekatan orientalis atau empirik dan lebih luar masuk dalam kajian. Fokus institusi mereka pula juga mempunyai perbezaan yang ketara. Abdullah Hassan lebih kepada pendidikan tinggi, persatuan linguistik dan penggunaannya lebih sebagai bahasa ilmu. Manakala Winstead pula lebih banyak dalam pendidikan asas guru, pembinaan institusi guru dan dokumentasi tata bahasa dan kamus pada zaman awal perkembangan bahasa Melayu moden. Mari kita lihat pula sumbangan Abdullah Hassan dalam bidang linguistik. Yang pertama, beliau telah mengeluarkan satu rencana linguistik iaitu buku pada tahun 1987 yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Dalam buku ini telah dibincangkan berbagai bidang linguistik termasuklah fonologi iaitu penyelidikan bunyi bahasa, morfologi, penyelidikan struktur kata, sintaksis iaitu penyelidikan struktur ayat dan semantik iaitu penyelidikan makna. Selain itu, buku ini juga telah membincangkan asal-usul dan perkembangan bahasa serta klasifikasi jenis kata dalam bahasa Melayu. Hal ini menjadikannya sebagai sumber yang berguna untuk mereka yang ingin memahami struktur dan fungsi bahasa dengan lebih mendalam. Yang kedua, beliau juga telah mengeluarkan satu buku yang bertajuk Penerbitan Kata dalam Bahasa Malaysia pada tahun 1987 yang diterbitkan oleh Fajar Bakti. Fokus buku ini adalah proses morfologi seperti penggabungan, awalan dan akhiran yang mengubah perkataan. Ianya juga membincangkan isu penting seperti kesan pinjaman kata daripada bahasa asing terhadap perbendaharaan kata bahasa Melayu dan bagaimana perubahan sosial dan budaya memberi kesan kepada struktur kata.
Karya ini juga menjadi satu karya yang berguna untuk pelajar linguistik atau pengajaran bahasa kerana buku ini menyediakan analisis saintifik dan sistematik tentang komponen pembentukan kata. Yang ketiga, Nahwu Melayu Moden yang dikeluarkan pada tahun 1994 oleh Fajar Bakti. Buku ini membincangkan struktur bahasa Melayu termasuk pengelompokan dan penggunaan kata-kata seperti kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Selain itu, ia juga memberikan penjelasan tentang komponen seperti imbuhan dan fungsi sintaksis dalam pembentukan ayat dan klausa. Pada masa yang sama, buku ini membincangkan tata bahasa tradisional dengan kaedah kontemporari. Ini termasuk juga dengan membincangkan persamaan dan perbezaan antara konsep lama yang diasaskan oleh tokoh seperti Za'aba dengan penemuan yang lebih baru. Buku ini sangat penting untuk pelajar dan ahli bahasa kerana ia membantu mereka memahami dengan lebih baik struktur dan perkembangan bahasa Melayu. Sumbangan Abdullah Hassan dalam bidang sastera pula adalah yang pertama, penggunaan ilmu linguistik untuk menganalisis karya sastera. Abdullah Hassan banyak menulis tentang gaya bahasa dan karya sastera Melayu. Beliau juga mengkaji bagaimana bahasa digunakan oleh pengarang untuk membentuk makna, emosi dan nilai estetika. Melalui sumbangan ini telah membantu pengkritik dan pelajar untuk memahami aspek linguistik dalam karya sastera seperti novel dan puisi. Melalui pendekatan ini juga menjadikan sastera Melayu lebih ilmiah dan mudah difahami oleh pembaca moden maupun pelajar. Yang kedua, beliau menulis dan menyusun buku-buku yang membincangkan teori dan analisis sastera. Contoh karyanya yang pertama, pendekatan terhadap sastera, linguistik dan sastera, bahasa dan alam pemikiran Melayu. Sekarang akan saya bentang apabila tentang sumbangan Abdullah Hassan dalam bidang pendidikan. Yang pertama, penulisan buku akademik dan bahan rujukan. Abdullah Hassan menulis dan menyunting banyak buku teks, rujukan dan bahan akademik yang digunakan di sekolah, kolej dan universiti. Antara karya penting beliau adalah yang pertama, Linguistik Am untuk guru bahasa, Tata Bahasa Pedagogi untuk sekolah menengah dan pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Buku-buku ini telah menjadi panduan utama bagi guru bahasa Melayu dan pelajar pendidikan bahasa di Malaysia. Yang kedua, peranannya di universiti dan institusi pendidikan. Abdullah Hassan pernah berkhidmat di beberapa universiti termasuk Universiti Putra Malaysia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Di institusi ini, beliau terlibat dalam pembangunan kurikulum dan penubuhan jabatan bahasa. Sumbangan ini telah memperkukuhkan lagi kedudukan bahasa Melayu sebagai bidang akademik yang penting. Yang ketiga, pemerkasaan bahasa Melayu dalam pendidikan tinggi. Abdullah Hassan memperjuangkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di peringkat universiti melalui penulisan dan penlibatan dalam seminar serta dasar bahasa. Beliau telah membantu memastikan bahasa Melayu terus menjadi bahasa pengantar ilmu dan penyelidikan. Setelah melihat tentang sumbangan Abdullah Hassan, kita akan bergerak pula kepada sumbangan R.O. Winstead, iaitu tokoh asing dalam bidang linguistik. Yang pertama, Winstead menjalankan penyelidikan yang mendalam tentang struktur, kosakata dan tata bahasa Melayu. Beliau membantu membentuk asas kajian linguistik moden terhadap bahasa Melayu melalui penerbitan buku dan rujukan akademik. Kajian beliau ini amat penting dalam memperkenalkan bahasa Melayu kepada dunia barat. Selain itu, beliau juga menyusun kamus serta bahasa. Antara kamus yang telah R.O. Winstead ini hasilkan adalah yang pertama, A Dictionary of Colloquial Malay English dan English Malay pada 1920. Yang kedua, Colloquial Malay, A Simple Grammar with Conservation pada tahun 1920. Seterusnya, sumbangan R.O. Winstead dalam bidang sastera. Beliau telah menyunting pelbagai karya seperti Hikayat Bayan Budiman, Misal Melayu dan Hikayat Anggun Cik Tunggal. Antara karya yang amat popular yang dihasilkan oleh R.O. Winstead adalah yang pertama, The Malay Magician,
a simple Malay reader, Malay Proverbs the Malays, a culture history. Beliau juga telah menghasilkan karya-karya yang berkaitan dengan sejarah, iaitu antaranya History of Malaya, History of Riau and Johor, dan yang terakhir History of Perak. Baiklah, sekarang kita akan lihat pula sumbangan R.O. Winstead dalam bidang pendidikan. R.O. Winstead menentukan hala tuju sistem pendidikan dengan melahirkan lebih ramai guru-guru Melayu yang berpendidikan tinggi. Kedua, beliau telah menerbitkan lebih kurang 85 buah bacaan sekolah melalui Malay School Sumbangan Series. Yang ketiga, semasa menjadi penolong pengarah pelajaran negeri-negeri Melayu Bersekutu, beliau ditugaskan untuk meneliti dan membuat kaji selidik tentang pendidikan vernakular dan menyediakan satu laporan bagi perkembangan pendidikan Melayu. R.O. Winstead juga telah memberi sumbangan melalui penubuhan institusi. Sebagai pentadbir dan sarjana, Winstead membantu menubuhkan serta mengurus beberapa institusi pendidikan yang penting dalam kebudayaan Melayu, antaranya Maktab Perguruan Sultan Idris yang menjadi pusat latihan guru Melayu yang pertama di Tanah Melayu. Yang kedua, penubuhan Malay College Kuala Kangsar atau College Melayu Kuala Kangsar. Beliau telah menyumbang dalam pembangunan dasar dan kurikulumnya untuk melahirkan pemimpin Melayu yang berpendidikan Inggeris. R.O. Winstead juga memainkan peranan dalam usaha awal ke arah penyelidikan ilmiah tentang bahasa dan budaya Melayu yang kemudiannya menjadi asas kepada penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP selepas kemerdekaan. Setelah melihat pelbagai sumbangan yang telah disumbangkan oleh tokoh-tokoh ini serta pemikiran mereka, dapat saya rumuskan bahawa tokoh-tokoh seperti Profesor Abdullah Hassan dan R.O. Winstead telah meninggalkan legasi yang amat bernilai dalam perkembangan dan pemartabatan bahasa Melayu. Abdullah Hassan terkenal sebagai ahli bahasa moden yang memperkenalkan pendekatan ilmiah dan pedagogi berkesan dalam pengajaran bahasa Melayu, selain memperjuangkan penggunaannya sebagai bahasa ilmu di institusi pendidikan. Sementara itu, R.O. Winstead pula merupakan sarjana barat yang banyak menyumbang melalui pengumpulan, penyelidikan dan pendokumentasian tata bahasa serta kesusasteraan Melayu klasik yang menjadi asas kepada kajian bahasa Melayu moden. Warisan kedua-dua tokoh ini masih relevan pada masa kini kerana daripada usaha mereka membangunkan struktur linguistik tata bahasa dan sistem pendidikan bahasa Melayu terus menjadi rujukan penting dalam memperkasa identiti serta memartabatkan bahasa kebangsaan di era globalisasi kini. Sekian sahaja daripada saya melalui pembentangan ini.